Guna ni cikgu. Lagi murah cikgu. Saya pun tak pasti betul tak betul. Tak. Macam kita cakap lah SM. Kan? Masuk $5. HFM. Yang Syawal pakai lah. Oh, Syawal pakai. Tapi Syawal betul saya tak kena langsung kosong. Tu saya tak tahu logik. Tak tahu itu akaun mini dia mana aku tahu kan. Dia kata kosong. Tapi sebab yang ni komisi dia 0.14. 0.14. Kita 0.20 kan. Opta 0.20 ni 0.14. Komisi dia. Split. Murah sikit lah. HFM. Saya tak tahu. Dia kata, bang, cuba try ni bang itu. Handphone memang. Ya ke? HFM. Dia kata saya. Memanglah ada broker. Broker terlampau banyak. Ya. Masalah dia. Jangan withdraw problem je. Tapi lah, kau trade pun tak pandai lah salah. Tapi tak tahu boleh bikin cerita sebab dia main goal. Dia kata saya main goal dah lama pakai ni bang dia kata. 0.14 ni cakap. Saya tak tanya sebab dia boleh pakai goal ke tak. Tapi dia kata untuk itu depo 5 USD boleh trade tu. Rasa HFM. Tak tahu lah. 5 USD boleh. H kan? Bukan X. HFM. Ada. H. Saya tahu kau ni ID je pula. Sama lah macam GMI. Kau kan cerita tak dia lagi. Azul ada masuk? Ada je. Macam mana kau boleh masuk? Yang masuk yang itu merah tu. Dah untung? Untung. Untung tu. Dah untung? Pandai pun. Dah pandai tu. Long untung, short untung, okey lah. Ingat apa yang aku cakap malam ni dah tu. Itu je cara kau trade. Oi, tak jual lagi? Power lah kau ni. Tapi tadi Kak Lo ada tu. $1. Normal lah. Kak Lo kena laju. Kak Lo kena ada. Soros pun Kak Lo. Bukan takat kau. George Soros pun Kak Lo. Oh, $1 je. Orang tak ada Kak Long kau tepuk je kepala dia. Kau janganlah dah menipu. Dah dapat untung $1. Tunggu dia naik balik. Satu dua muka kakak. Payah nak jadi orang terbungkus sebab dia baru nak cross tu. Maksudnya orang terbungkung kau pun akan hanya sampai biru je. Tak boleh lebih. Dia kata sebab merah nak biru ke? Kalau merah tak jadi, okey. Kalau merah tu patah balik, barulah best. Nak kena naik balik kan? Okey. Tunggu. 9 saat lagi. Kalau M5 tu close bawah, biru nanya. Berapa USD dah? 14. Tak ada tadi. Oh, dah nasi pi dah. Naik balik. Naik sikit macam tupi naik. Pening kan korang. Sebab saya tengok dia jauh pada tu. Jauh dia putih. Saya akan masuk untuk sampai ke putih. Aduh. Tidak ada 1 CS ke pun. Kalau sampai putih baru 200 stick. Dapat je. Kalau lot besar okey lah. Kalau 0.01 kau boleh dapat $2 lah. Tapi kalau jadi macam ni, jumpa ha. Sinar macam lain. Jatuh berapa kali. Betul lagi. Dia akan cari M5 punya biru. Ada 2 minit lagi. Pecah, mengarung lah, terus short. Short lah untung. Azul masuk nak pindah TV. Kawan-kawan dia dah pandai lah. Dulu dia tak pandai. Saham dah lebu. Budak muar kau tak ajak tu? Budak muar tak ajak. Nak muar beramai. Malas lah. Nak belajar je malas.
Saya takut dia kata ni haram lah apa lah. Saham haram. Pening apa dia? Dia ada cakap, saya tanya, saya beritahu pakcik, kawan saya sebaya pun dia kata, saham haram. Mana sekolah? Saya tak cakap apa. Kalau saham tak payah masuk ke pasir lah. Mana siapa yang pedah tu jangan ada dalam pedah. Kalau saham haram, pencen askar jangan ambil. Pencen gamen jangan ambil. EPF pun kau jangan ambil. Cakap dia. Faham tak? Dia beli rumah cash. Ha? Dia beli kereta cash. Ha? Tak ada ilmu punya orang, aku buat bodoh dah lah. Kan kau cakap dia bukan nak dengar. Dia tengok engkau pun dia tak percaya. Kalau ada Betul tak? Cuba orang tu pakai Lamborghini, dia percaya pula. Kan? Itu pasal mudah kena tipu orang macam tu. Goyang kaki, dapat duit goyang kaki. Boleh pula dia terima macam tu hidup. betul lah. Gold naik ni. Banyak naik. Memang merah masih atas biru. Kau nak jatuh macam mana? Dia hari-hari untung sekali. Apa? Kat Mai. Kat Mai. Masalah. Kesilapan dia sebab dia tu je. Dia terlepas, dia kalah bawah 40 USD. Duit dia hari-hari naik. Mana hari-hari dia untung sekarang. Dia dapat okey dah. Lain Tapi dia sekali tu. 40 USD tu ya dia. Aduh. Lain dia tu kau. Dia tak pasang kat lot. Aku sangat tahu. Itu dah ada kerja, kau tak payahlah terik. Tengah ada tugas. Ini semua saya nak tekan ni main mesin ni. Kalau dia jadi token mesin-mesin lah. Tapi waktu dia dah untung saya hari-hari. Baik dah tengok dia untung. Dia buat perangai ni. Jatuh-jatuh dia naik sebabkan. Dia dah tersangkut dekat biru. Mesti ada naik. Dia tak boleh close bawah. Yang M5 kilo tu apa? Aku kan FCPO punya 250. Adi. Apa itu? Kenapa kau tak celok? Ha? Hari ni? Bukan hari ni, dah berapa hari? Dah berapa hari? Hari ni kelas tapi Mosen mana? Mosin dia abang Kau dia tak kahwin. ajak? Abang dia kahwin besok. Abang dia Abang kahwin. ipar dia kahwin besok. Oh. Abang dia kahwin. Abang ipar dia kahwin besok. Abang ipar dia kahwin. Abang ipar dia kahwin. Abang ipar dia Isteri nak dia kahwin. punya Corai kahwin balik. Oh. isteri dia punya Sini lah dia. Duduk sini. Yang kau tak celok, kenapa? Ha? Tak celok kenapa? Sibuk? Bersyarah? Sibuk. Ikut dulu. Melingkup tu pergi fikir. Tak melingkup tak dah pergi fikir. Masa Mosin hantar report kan? Saya dah hilang RM12 ni. Baru $12. $12 sampai lepas tu dah bawah RM5 dah tak elektrik kan? Memang kan. Boleh. Topak lah. biar je akaun tu. Main betul lah. Apa? RM2. Nampak tak? Weh, kau main apa lagi? Kau main RM2. Apa? Tak ada. Habis dah sampai Kata Tak ada RM5 tu. ATH lah. Lambat gila nak dapat kan. Kau tahu. Ethereum. Dah naik, dia turun balik. Macam mana dia naik? Lepas tu dia buat low. Hai dia naik. Kalau main 0.01 memang 20 0.20 Kan dia punya window. Dia punya window problem. Window crash. Window crash kalau yang hard disk tu situ. Sudah kan? SSD juga tak. Kata Oh, SSD rosak. Tak tahu tan SSD cap apa dia beli. Ada saya dah tanya susah SSD apa? Dia kata biasa je dia. Tak SSD tu tan yang dah tukar. Dia kata pakai Evo. Tan tukar lain pun masalah. Samsung Evo. Kan aku pakai HD je kan, aku tak nak pakai SSD. Cikgu si SSD dia untuk yang server memang ada khas kan? Patutnya lah. Banyak orang naik. Yang ada black edition ke apa? Dia jatuh. Semua dia kuat. Low je. Makan Makan. tentara kuat lah.
satu tu dia pakai sampai 4 Apa 4? sampai 4 grafik card apa ni. Memang kan 4 GPU. Sampai 4 GPU. Belum pakai 6 ni. Kau jangan pening lah. Dia berapa? 4 je kan? Apa? 6. Oh, boleh. Dia boleh 6. Banyak dia punya CIC slot. Dia boleh 24. Dia boleh 24 monitor dia boleh buat. Nah, tengok dia punya naik. Itu CPU je. Tu yang geram tu. Last sangkut dekat Mega. Dia set lagi tu. Shot balik. Saya masuk itu je saya kening kan. Saya tengok balik. Punya apa ni, saya duduk masuk main taram ni. Yang saya ingat cikgu kata hijau tukar merah, merah tukar hijau, masuk. Saya tu masuk lah, ikut suka hati. Kalau otak engkau macam tu. Kau teknik apa? Itu kadang-kadang kejap ala-ala macam MR. Saya kata ala-ala macam apa ni, KL. Kenalah pegang kau punya pendirian. Lepas tu saya pun selepas cikgu kata Banyak pula lain. apa saya kata saya tengok balik dah KL atau KL. Tapi lepas tu masa Kalau kau nak main KL, kau kena main hanya dekat trend. Waktu sideway kau janganlah sibuk. tapi masa tengah tak cek KL tu menjadi KMR, kita boleh masuk KMR. Ini yang jadi masalah. Contoh macam ni kan. Yang ini sedap lah kau main. Kalau yang ini bangang kau main. Kan ni sideway. Sebab tu kalau merah biru dekat jangan terit. Saya masa tu Emma tu dekat merah biru macam ni kan. Jangan terit. Macam ni sedap terit. Trend. saya merepek yang masa tu lah, masa sideway kan. Saya nampak kadang-kadang merah atau biru kat option ni boleh masuk. Jangan. Kau tengok. Saya kata Sekejap naik, sekejap turun. Sekejap naik, sekejap turun. Sekejap naik, sekejap turun. Dia tak ada arah. Sebab dia sideway tu. Merah biru ni dekat. Biar dia tunjuk arah. Maksudnya macam ni kan. Macam ni kau takut pula nak long. Padahal merah dah terjungkit dah. Macam ni. Takut pula nak shot. Padahal merah dah jungkit ke bawah. Macam dia orang ya sekarang. Kalau dia tak shot, bangang lah. Sebab kat loss kau kecil je. Sebab kita dah tahu dah ada low. Lantak kat loss atas ni. Ambil cerita. Katun, engkau ni kan nak ikut trend. Paling senang tengok merah je. Merah lah mana? ke bawah. Ke bawah. Habis tu Shot lah. mana yang tertinggi tu kau shot lah. Mana tertinggi ni kau shot lah. Maknanya shotnya sama. Bila dia retrace lah. Bila dia retrace, kau shot. So, Sama juga ni. Dia tengah naik ni kan. Merah ke mana? Ke atas betul? Yep. Jadi ada si bodoh tak turun kan? Dekat sini lah golong. Sebab dah nampak trend. Yang dekat sini kau nampak trend apa? Merah biru sama. Janganlah. Bila trend macam ni kita takut pula. Pelik lah perangai. Lepas tu cikgu, yang ni bawah ni yang masuk, maknanya bawah pada MR9 yang kita dah masukkan. Memang kita seeloknya cari bawah MR9. Kalau nak long lah. Kalau saham, kita atas MR9. Sebab saham kita nak selamat dulu. Dah lah volume tak ada. Kau masuk-masuk tak gerak. Jam crank. Rupanya bila gerak, esok. Alah, masuk hari ni. Ke depan macam tu lah. Tapi yang saya masalah Dah untung tak shot. yang masalah saya Tu lah, memang tu jadi takut. Ini Macam masalah. Meli tu. Kau sekejap MACD, sekejap MR, semua benda kau nak tengok. Benda. yang saya masalahnya bila the low ni, the naik ni, saya sedar bila dah sampai MR9 baru dah sedar alamak boleh masuk. Tak apa, boleh masuk. Jadi kat loss dia, kat low yang kau tu yang bawah low ni kan. Kau nampak ujung wick tu. Itu je kat loss.
Problem banyak orang kan, kerana entry dia dah betul. Bila dia dah duduk atas 9 dah gelabah beruk pergi TV. Yelah kan. Betul tak? Yalah. Lepas tu dia makin naik menyesal. Yalah. Bukan dia masuk balik. Itulah. Sebab dia kadang cerita-cerita tu kita kita pun Tapi kau kena masuk balik macam tu. masuk balik kat situ juga. Mana kita keluar kat Paling hampir kat Paling situ. hampir. Wah, maksudnya macam ni, kau dah TP katakan kat sini, dah gila babi apa kau TP. Okey, dia jatuh balik lah ni. jatuh. Maksudnya yang low ni, Ha. kau mungkin masuk kat hijau ni atau sini terulang lah. Ah. Kat loss kau yang ni pula pakai. Okey. Janganlah kau pakai kat loss ni jauh sangat pula. Tu je. Sama juga ni. Betul? Ya. Untung. Sebab tu cakap, bila dah duduk atas putih, jaga-jaga. Kalau ada candle merah lah, dia patutnya bersambung. Dia macam ni lah, dia bersambung. Tak. Maksudnya sudut MR tu cantik. Kalau ikut cikgu punya cakap tadi, kalau dia tak pecah atas tu Belah. belah kan. Next candle tak pecah atas. Belah. Okey. Sebab kita sebenarnya nak pecah dengan body, bukan dengan wick. Wick tak valid. So body tak lepas ni, tak lepas. Belah. Belah. Alright. Kau alright, kau dah bertahun. Bila trend melumpuh juga. Macam mana ni? PhD kau dah siap belum? Baru start tu. Oh. Tajuk apa? Tajuk lah Emma Cross ke? Tajuk Emma Cross. Orang tu bungkus ke? Saya nak cepat habis. Aduh. Saya ambil existing kata yang saya ada. Masuk ke Kau cakap lah teknik je bikin PhD. Just sambungan. Tak pun ni sistem bodoh. Ambil jadi buat doktor kau, doktorate kau. Aku lah. Tengok tak topik-topik, tengok pasal technical analysis kan. Ada validity of technical analysis apa semua lah. Kan, tengok ada orang buat research lah. Tapi saya tak ngerti je nak buat research question lah. Nak buat Alah. aku nak buat tapi Orang patutnya buat teknik je. Maksudnya setup entry nak masuk macam mana syarat dia. Baik maksudnya satu dunia boleh pakai. boleh lah kot. Lebu. Kenapa lebu? Kajian daripada 20 tahun. Yang kalau tapi yang best finance tu sebab kita boleh pakai data kat chat tu buat PhD. Tak payah collect data. Betul. Kan? Kau ambil lah, sekejap kau ambil gold, sekejap ambil BTC, sekejap ambil saham. Data semua ada. Yang jenis kaki-kaki minat study lah, baca buku. Yang pemalas tak payah. Kau terit je lah. Kajian tu kenapa orang takkan. Boleh doktorate, kenapa orang takkan loss? Kenapa tak kat loss? Kalau nak cari sampel, cikgu dah nak guna. Ada ribu orang kau boleh jumpa. Boleh interview tu. Ada potong ke? Anak satu hari punya macam ni. Betul cakap, kadang-kadang dekat biru tu ada orang entry ya. Ada orang tunggu dekat biru je. Masuk biru, pam, untung dia cabut. Problem kau orang nak untung banyak pula. Cikgu boleh top up je, boleh top up. Top up lah. Tanya ni, abang besar dah berapa kali dia top up? Sikit lagi tu. Takkan nak man lagi banyak. Saya sebelum untung 1000 dah. Baru 1000. 1000 baru 220 USD. Iyalah. 100. Anak je kalau lah. Tak, bukan. Dia macam ni sebenarnya 100 USD ni sebab korang semua dah celuk. Tak cukup. Tak cukup. Kenapa aku cakap tak cukup Bila kau main 0.01, kau dah gunakan suku daripada 22 USD tu. Faham tak? Maksudnya ruang kau untuk rugi tu tinggal 3 kali je. Faham? Cuba orang tu ada 1000 USD, dia main 0.01 lot, dia ketawa ke tak? Pergi melungkuk.
Di situ aku cakap, korang modal kau terlampau kecil. Maksudnya kau tak boleh buat silap. 4 kali percubaan tak boleh buat silap. Air tu tak payah beli tu. Walau kau menang 2 kali, 3 kali, sekali je kau buat silap, habis akaun. Betul tak betul? Dia orang tak nak fikir. Apa-apa tu pasal dekat modal kadang-kadang main beranak. Tapi nak cerita dengan orang yang tak pandai tak boleh. Nanti cakap kau gila lah nak cari 1000 USD. Orang tu tak pandai. Kalau orang pandai, dia akan betul juga. Satu hari boleh dapat balik. Sebab 22 USD terlampau kecil. Faham Boleh sebenarnya 22 USD nak nampak besar. Buat macam mana man? Yang macam aku tunjuk kat SM tu yang aku tanya lah, dengan 5 USD depo. Tapi akaun tu sebenarnya dah jadi kecil sangat. Dia dipanggil low mini account ke apa benda. Dia macam tu lah. Terlalu. Dia tulis kau depo 5 USD. Dia tulis situ 5,000. Faham tak? Sebab dia main sen. Tapi pernah lah kau untung beribu pun lah $1 rupanya. Bodoh betul. Kena faham macam tu. Jadi weh, top up 1,000. Minggu depan mana? Kalau dah pandai trade. Kalau belum pandai trade, pakai je 22 USD tu, tak kisah. Sebab tau cakap 22 USD jadikan 100 USD. Boleh ke tak boleh? Kalau boleh sebenarnya kau dah hebat dah. Dah hebat sangat dah. Pegang je lah setup tu. Boleh naik dan boleh jatuh. Tak, problem dia kau dah ada setup kan. Kau tak nak pegang. Maksudnya entry kau mesti ada yang meraban. Bukan ikut kau punya setup. Betul tak? Lambat sangat. Kena terima lah. Saya di full time. Kau untung sebab lambat punya setup. Engkau melungkup sebab laju punya setup. Engkau masuk. Sebab tu cakap kena faham. Engkau bukan Syawal, engkau bukan imam. Engkau JBK Kelang. Kena faham. Orang lombok punya. Bunyi. Dua bagi kali, saya ambil yang tutup bawah. 50 USD saya keluar. Kalau tidak sampai malam ni 300 USD dia tanya. Naik lagi gua tu. Itu yang kena faham macam tu. Minggu depan mana? Tak ada sebab kita kerja ni part time saja. Jadi tak bukan masa tengok Itu yang kena faham. Satu dua muka pula tu bukannya bukannya setiap jam laku. Satu hari sekali 2 kali je. Engkau nak ikut orang macam Syawal, tak boleh lah. Dia main KL. Saya kuih. Apa? Kat bawah aku cuba tengok sungai kan, dengan buaya. Buaya naik rumah. Jiran. Kau tak naik. Dia makan kucing. Kau tak naik atas buaya. Dia makan kucing. Picu. Sekali ngap lah. Kelingap. Kucing pun tak sedar lah. Buaya. Kucing tengah minum air kot. Dia sabar. Mana? Buaya sungai. Kat Sarawak, buaya ni macam anjing kat sini. Bersepah. Dia kena ada alam tu bagus. Boleh dah berlaku kita tahu dulu.